Seorang lelaki dengan senyuman di wajahnya ternampak seorang gadis buta di tengah malam. Tetapi baru sahaja dia hendak menarik busur dan anak panah untuk menembaknya, gadis buta itu memalingkan kepalanya untuk mengelak. Menyedari ada sesuatu yang tidak kena, dia cepat-cepat mempercepatkan langkahnya, dan lelaki di belakangnya juga terkedu. Kemudian dia mengeluarkan satu lagi anak panah yang menembusi awan. Kali ini dia menarik busur itu sepenuhnya dan membidik tepat selama setengah saat. Tetapi dengan bunyi terkejut, gadis buta itu mengelak lagi. Tetapi dia juga terjatuh dalam keadaan panik. "Humph, gadis kecil, mari lihat bagaimana anda boleh bersembunyi kali ini." Tetapi tiba-tiba burung hantu di atas pokok itu hanya memanggil 2 kali. Dan apabila lelaki itu berpaling, gadis buta itu telah berguling dan bersembunyi di belakang pokok itu. Baru sahaja lelaki itu melihat sekeliling, gadis buta itu secara tidak sengaja tersentuh pedang. Detik berikutnya, dia mengoyakkan labor skitnya dan membuat busur mudah dengan 2 klik. Bergantung pada pendengaran supernya, dia serta-merta mengunci kedudukan sasaran. Tetapi lelaki itu tiba-tiba berhenti bergerak.